Kalaulah anda tak pernah potong rambut, langsung tak pernah, agak-agak berapa panjang ia boleh jadi? Pernah tak terfikir pasal ni? Hari ni kita nak bongkar sains yang memang menakjubkan di sebalik setiap helai rambut kat kepala kita ni. Okey, soalan paling utama. Sebenarnya, sampai mana je rambut kita ni boleh panjang? Ada had tak? Atau dia boleh tumbuh selama-lamanya? Dan jawapannya, 5.6 meter. 5.6 meter? Cuba bayangkan, tu lagi panjang dari seekor zirafah dewasa tau. Gila kan? So, siapa agaknya yang pegang rekod ni? Inilah dia, Xi Jinping. Dia tak potong rambut dia selama lebih 3 dekad. Bayangkan, sejak tahun 1973 lagi. Semata-mata nak capai panjang macam ni. Ini yang buat kita tertanya-tanya. Macam mana boleh jadi macam tu? Genetik dia ni special ke? Atau kita semua pun sebenarnya boleh buat benda yang sama? Baiklah, jom kita bedah siasat topik ni. Nak faham rekod Xi Jinping ni, kita kena mula dari akar dia. Betul-betul dari punca dia kat dalam kulit kepala kita, dalam satu struktur kecil yang kita panggil folikel rambut. Cuba bayangkan folikel rambut ni macam kilang mini. Dia tersembunyi bawah kulit dan setiap satu kilang ni sibuk hasilkan sehelai rambut. Inilah pusat kawalan untuk semua pertumbuhan rambut kita. Dan proses dia memang tersusun rapi. Mula-mula ada sel-sel kat pangkal tu yang membahagi dengan laju gila. Lepas tu, sel-sel ni berubah jadi sel rambut khas. Diisi pula dengan protein kuat nama dia keratin dan boom, tertolaklah dia ke atas jadi helaian rambut yang kita nampak ni. Tapi kan, siapa yang jadi bos kat kilang ni? Kat sinilah fomen kita masuk. Nama dia sel fibroblast. Sel ni lah yang bagi arahan. Dia yang tentukan, okey, kau jadi rambut panjang kat kepala. Kau pula jadi bulu kening yang pendek je. Dan kau jadi bulu roma kat lengan. Hebat kan? Jadi, macam mana fomen ni boleh bagi arahan yang lain-lain? Rupa-rupanya, perbezaan dalam programming genetik ni boleh bawa kepada hasil yang, sangat menakjubkan. Dan kadang-kadang pelik pun ada. Okey, tengok contoh yang gempak ni. Dalam sesetengah prosedur, doktor akan pindahkan folikel dari kulit kepala ke kelopak mata. Tujuannya nak bagi bulu mata nampak lebat. Tapi, folikel tu mana tahu dia dah kena pindah rumah. Dia masih ikut arahan asal dia. Dia ingat dia masih kat kepala. Dan hasilnya, pesakit tu kena gunting bulu mata diorang selalu. Macam gunting rambut. Ini bukti paling jelas yang setiap folikel tu dah ada set arahan dia sendiri. Inilah beza utama dia. Folikel kat kulit kepala kita ni, dia dah diprogram untuk terus aktif, terus tumbuh selama bertahun-tahun. Sebab tu rambut kita boleh jadi panjang. Tapi, folikel bulu mata pula, fasa pertumbuhan dia pendek sangat, mungkin beberapa minggu je. Sebab itulah dia sentiasa pendek. Dan ini membawa kita kepada rahsia sebenar panjang rambut. Setiap folikel tu, dia ada timer dia sendiri. Kunci segala-galanya ialah berapa lama fasa pertumbuhan aktif ni boleh bertahan. Bagi kebanyakan orang, fasa pertumbuhan aktif untuk rambut kat kepala kita ni, atau nama saintifik dia, fasa anagen, berlangsung lebih kurang 5 hingga 7 tahun. Inilah tempoh maksimum folikel anda akan sibuk menumbuhkan sehelai rambut sebelum ia masuk mod rehat. Okey, so jom kita buat kira-kira sikit. Katakanlah rambut anda tumbuh dalam 15 cm setahun. Lepas tu, fasa pertumbuhan aktif dia pula dalam 7 tahun. Jadi, secara puratanya, panjang maksimum yang rambut anda boleh capai ialah lebih kurang 1 meter. Lepas tu dia akan gugur secara semula jadi. Mestilah, ini purata je. Faktor macam genetik, hormon, tahap kesihatan dan umur, semua ni main peranan penting dalam menentukan berapa lama fasa pertumbuhan rambut anda. Inilah sebabnya kenapa ada orang yang secara semula jadi boleh simpan rambut panjang gila berbanding orang lain. Dan mungkin inilah juga jawapan untuk kes Xi Jinping tadi. Tapi, kitaran ni takkan sama je sepanjang hidup kita. Bila kita makin berumur, folikel rambut kita pun akan melalui perubahan yang dah boleh dijangka. Pernah tak terfikir, kenapa rambut jadi beruban? Senang je sebenarnya. Kilang folikel kita ni ada bekalan sel stem penghasil warna yang terhad. Bila bekalan ni dah makin sikit dan akhirnya habis, folikel pun mula hasilkan rambut yang tak ada warna. Itulah yang kita nampak sebagai uban. Benda yang sama berlaku untuk rambut menipis. Folikel kita ni boleh juga kehabisan sel stem yang lain yang menyebabkan folikel tu sendiri jadi kecut. Mula-mula dia akan hasilkan rambut yang makin halus, makin pendek dan lama-kelamaan dia mungkin pencen terus. Inilah yang membawa kepada masalah botak. Jadi, apa je yang kita boleh buat? Poin penting yang kita kena faham, kita tak boleh paksa rambut kita tumbuh lebih laju dari apa yang dah ditetapkan secara biologi. Tak boleh.
Tapi, memang ada rawatan yang boleh bantu perlahankan proses botak atau perbaiki tekstur rambut uban. Jadi, kita boleh uruskan hasilnya tapi bukan proses asasnya. Jadi dari rekod dunia Shake Ping sampailah ke bulu mata yang kena potong, kita dah nampak yang setiap folikel rambut ni ibarat kilang kecil dengan program genetik dan jangka hayatnya yang tersendiri. Kita memang tak boleh ubah kelajuan dia tumbuh, tapi kita boleh hargai sains yang luar biasa yang berlaku kat bawah kulit kepala kita ni setiap hari. Biologi rambut anda sedang menceritakan sebuah kisah. Agak-agak, apa bab seterusnya?